Assalamualaikum, My Jebat Channel kembali lagi bersiaran setelah lama tak turun memancing. Rasanya dah dekat 2 bulan ni tak turun mancing. Sibuk dengan kerja, lepas tu dengan bos baru semua, so susah sikit lah nak pergi mancing. Cuti pun tak ada. So kali ni ada cuti sikit, nak pergi memancing dengan kawan-kawan lah, dengan Muzalmi, Cikgu Najib dengan Haji Samad. Tapi dia orang pergi lambat sikit. Dia orang pergi dalam pukul 5.30 petang. Oh, lambat tu daripada Gombak. Aku dah gerak awal sebab aku singgah rumah mak aku dulu tadi. So sekarang ni aku bergerak pukul 6.40 petang akan sampai. So kita sebenarnya nak pergi trip bermalam di Sungai Perak ni. Bermalam di Sungai Perak, lepas tu mancing malam, mancing subuh sampai besok pagi. Esok dalam petang balik lah kot. Ni masih lagi dalam perjalanan ni. Aku sorang-sorang ya. 1 kilometer lagi. Aku sorang-sorang je hari ni, tapi dia orang naik bertiga. Nanti sampai sana nanti baru kita sekali lah. Aku pergi dulu, jumpa aku dekat port. Tapi malam ni kalau dapat buat video okey lah. Kalau tak dapat, aku ambil shoot besok lah. Alright, stay tuned gang. Aku sampai dalam pukul 6.30 kat sini. Member aku tak sampai lagi. Mungkin dia orang akan sampai dalam pukul 10. So mancing sorang-sorang kat sini lah. Alah, telefon kat bunyi. Azan maghrib kat aku sekarang ni. Halo. Ya. Baru campak pancing, baru campak. Sudah kau. Jangan. Location. Aduh. Okey. Alright. Hei, jangan buat gila, member aku tak sampai. Aku seorang-seorang ni. Dia orang dah baru sampai Tanjung Malim. Okey lah, aku dah on pancing. Sekarang waktu maghrib. Boleh jamak dulu lah. Malam kan tengok ada dapat ikan tak untuk lauk malam ni. Stay tune gang. Tu dia. Ini kemah kita. Angkat Haji. Oh, belum lagi. Belum lagi. Tengok ada tak? Tunggu dia tunjuk sekali lagi. Ini suasana pagi di kampung Teluk Kepayang pagi ni. Nampaknya pagi ni dia macam mau makan. Kita bagi Haji sama ambil. Depa sampai malam tadi. Pagi ni baru nak makan ni. Malam tadi hujan lebat sampai kemah runtuh. Tapi ada orang boleh tidur time kemah runtuh. Ilmu tinggi bang. Ilmu tinggi. Stay tune geng. Dia mau makan. Aku punya. Dia makan. Boleh tu bang. Jangan kacau. Besar ni. Besar. Cara dia ambil pun tahu besar ni. Mi satu lagi Mi. Habis. Dia besar ni Mi. Sebelah ni Mi. Kena sekali dua. Janganlah macam tu. Gila, cabut mulut ikan dia punya njut. Saja ya Allah, terlucut di bawah tu. Aduh. Ketegalan. Ada ya tu dia. Payah ikan je buat hori kan kata. Berjaya ikan alasan hati kuku. Pagi dulu sarapan dekat tebing. Roti canai. Nasi lemak semua dah. Jadi okey je ya? Okey. Dapat. Pancing dah standby tu. Lagi ada yang menjerit ni. Tunggu dah. Asalnya hari ni macam nak dapat ikan besar ni. Boleh lah macam tu? Boleh. Kita kena tak dapat. Ya, kita kena ada positif. Positif mind, positif doa. Amin. Tak lagi ada lah ikan besar. Kita nak tunggu Haji Samad bakar ikan ni. Takkan nak makan temenung. Temenung kat Gombak pada. Itu pun balik. Ada kan? Dia sekejap aja. Je. Tergolek aku kan. Ada. Ni ada ni pasal tali dia dah kendur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Tak ada.
Tak ada, dah lepas dah. Ada. Ada. Ke tak ada. Kalau dapat makan ikan kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Okey. Ada pun. Okey. Tak besar lah tapi ada lah. Janganlah seluang. Paling-paling tak ada pun tenggalan. Ada. Tu. Ada lah tu. Alhamdulillah. Tenggalan lah ni. Ada. Nah, Mam. Lima ada kejar ni. Ada. Ada kan. Oh, kejar. Oh, kasar ni. Oh, kasar juga. Oh. Air naik sikit pagi ni. Oh. Okey, alhamdulillah. Oh, kasar. Pelik aku kat tempat aku nak adusik. Alhamdulillah. Makan geng, dia makan, nampak tu. Nampak bergoyang-goyang. Ni pancing ni. Ni. Nampak. Ada. Dia dah makan. Alhamdulillah, dia makan. Wow. Tak besar geng. Tapi ada geng. Ikan tempras. Oh, ada ni. Ada dia. Ada. Ada. Semalam dia time dia pulun kami diam ya. Ya, dia. Allah. Cencorot. Cencorot ambil. Tapi ada geng, ada geng, ada. Pak goyang. Ambil dia slow dia ambil. Yang ni kat belah atas kot. Alah. Ini kat mana? Bawah atas. Hah? Besar, kecil. Tahu. Menyangkut pula kat sebelah. Kecil. Air keruh dah sampai lah. Malam tadi hujan lebat. Berbelang lah air dia. Hei. Risau ni. Air dah start macam ni. Pagi tadi dia galak sikit makan. Ini dah berbelang ini. Kena yakin dengan Allah je. InsyaAllah dapat ikan. Amin. Angkut lah ni, angkut lah. Tak tahu ikan apa, tapi gaya macam kecil lah. Tak ada dah. Nak buat unggun api pasal kita nak bakar ikan ni. Ikan kelabau Sungai Perak. Siapa dapat? Mi dapat? Terbaik lah. Tapi tak ada rekod ni video. Malam. Jangan nak bohong. Kelabau mana makan malam? Pagi tadi. Subuh. Malam dengan subuh pun dia tak tahu. Punya excited dapat kelabau, terbakar dia. Terbaik. Apa ni? Oh, rekod. Wah, berminyak mulut boh. Oh, terbaik. Kita buat apa yang ada seadanya lah. Okey. Isi dia macam ni. Lepas bakar dengan kulit dia kita kupas. Kita ayak asam tu.
Mantul. Terror pancing abang ni, no. Angka mos. Dapat kelabau tu. Kelabau Sungai Perak lah tu. Terbaik hal ni. Kita makan dulu Kita rasa dia punya ni, telur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal aku pula. Tak aku nak makan ni goncang pula. Tak lekat. Itu dah ada. Pancing tu goyang kan. Macam mana rasa dia? Mantap. Rasa dia punya hangit ni. Ambil taksi. Cikgu mai. Kelabau ni. Ikan grade A Sungai Perak. Rugi tak rasa tu. Pakai dedak pelet juga lah. Kita makan dulu lah. Macam tu lah ikan ni. Macam ada ikan. Tali tiba-tiba kendur. Tali tiba-tiba kendur, geng. Tangkap lah. Jangan biarkan hidup diselubungi misteri. Okey. Okey dia. Ada tak, geng? Macam tak tahulah. Ada tapi kecil. Ikan baung, geng. Anak baung. Dia dah ambil sekali, tali terus kendur ni. Kasar ni. Berani dia ambil Bismillahirrahmanirrahim. Mai ikut balik. Itu dia. Ikan nampak tak tahu. Tapi ada. Allah. Allah. Anak baung. Takkan anak baung. Bapak baung mana? Trip kami kali ni agak ni lah sikit. Ada beberapa perkara lah. Satunya air dia keruh pasal malam tadi hujan lebat. Landing hujan pun nak mula turun balik. Kemah pun dah nak runtuh pasal angin kuat sangat ni. Ada hasil juga, bukan tak ada hasil. Boleh repeat lagi. Tapi macam kemah ni, walaupun sekarang masih awal lagi, sekitar pukul 2 petang dah ribut ni. So tak lagi. Kalau dia tak mau makan juga pasal air pun dah keruh, kita akan mula berkemas dan balik. Ni lah. Kemah yang satu tu dah memang dah kena runtuh kan lah. Kemah ni masih bertahan lagi. Tapi nak kena kemas kan. Hujan nak turun tu. Angin pun dah start turun. Belah sana tu mendung. Kau mendung dia. Okey gang, nanti aku update ikan dia untuk trip kali ni di Sungai Perak. Geng, dia makan geng. Time nak ribut ni pun dia makan ni. Ini tak tahu ikan apa lah. Dia ambil. Okey. Ikan kecil. Tak ada ikan yang besar ke? Oh ada. Kasar. Oh kasar. Ni kasar beng. Ni kasar. Oh. Bapak baung. Mam. Hak size ni okey ke? Itu ada barang. Ada barang ah. 13. Ikan yang ke-13. Okey geng, ini penutup dia. Kita orang terpaksa balik lah. Dah kemas-kemas dah. Kemah pun dah cabut. Lepas tu aku nak tunjukkan hasil dia untuk trip bermalam di tebing Sungai Perak. Aku total dalam 14 ekor. Cikgu Najib dalam 5 ekor. Muzaimi dalam 4 ekor. Ada yang tak ada yang kasar sangat lah, tapi boleh lah orang kata ada lah hasil. Ada patin, ada baung. Aku tenggalan lah banyak. Ini ada lagi sikit. Tenggalan apa? Bantu tenggalan ni. Ada lagi sikit. Last kali tu. Kenapa tuang? Nak balik. Oh, nak masuk dalam tong. Nak masuk dalam ni pasti lah. Oh, dah masuk tu. Lecet tak dapat letak. Kita kena cari ni tong ais ni. Kita habis ni.
Aduh, berapa ekor semua total? Ini pun dalam ni ada lagi ni. Nah, dalam ni pun ada tapi kecil ni dalam ni. Boleh lah. Bau seekor besar. Aku punya. So Dah. Alhamdulillah untuk hasil kami di Sungai Perak bersama dengan sahabat-sahabat Muzalmi, Cikgu Najib, Imam Saad dan aku My Jebat Channel. So hasil hari ni memang boleh lah untuk dibuat lauk. Faktor utama dia kerana air keruh. Malam tadi hujan lebat, kami kena ribut. Lepas tu tengah hari tadi pun kena ribut. Air pun dah keruh. Tengok air dia keruh. Walaupun air tak dalam tapi air keruh. So dia tak berapa nak makan dah. So kita decide balik dan berpuas hati dengan hasil dia. Alhamdulillah. Okey cikgu Boleh lah. Boleh lah hasil. Ini dia hasil kami di Sungai Perak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton My Jebat Channel. Jumpa aku lagi dalam episod yang seterusnya. Stay tune guys. Jumpa lagi.